sekali, harumnya semerbak menyapa hati. Salam sejahtera kami beri, mari berbicara dengan berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Ain Nadirah binti Muhammad Alimram. Saya berumur 15 tahun dan merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pancing, Kuantan, Pahang. Kod sekolah saya ialah CEA 4073. Hari ini saya akan mengulas sebuah buku karya Arif Zulkifli yang berjudul Rumah Tak Mesti Bahagia, terbitan Iman Publication pada tahun 2023. Ia menceritakan tentang isu kekeluargaan, penerimaan diri dan emosi manusia. Penulis mengangkat persoalan tentang realiti kekeluargaan yang tidak selalu menjadi tempat bahagia bagi setiap individu. Dengan gaya penceritaan yang mendalam, karya ini mengajak pembaca merenungi hakikat hubungan kekeluargaan yang kompleks. Ia mengisahkan Ahmad Ain, seorang anak lelaki tunggal yang sering berasa terpinggir dalam keluarganya sendiri. Dia menyimpan rahsia yang dirasakan jijik dan berdosa kerana takut akan reaksi ibu bapanya. Ain kemudian bekerja di Laman Harmoni dan bertemu Pak Yazid, seorang lelaki tua yang perengus dan penuh misteri. Walaupun berasal dari latar belakang yang berbeza, mereka berkongsi luka yang hampir serupa. Ain takut dibenci manakala Pak Yazid takut ditinggalkan. Sepanjang penceritaan, pembaca dibawa menyelami konflik dalaman Ain, hubungan kekeluargaan yang tegang serta usahanya mencari kebahagiaan dalam kehidupan. Berdasarkan ratusan ulasan, buku ini mendapat sambutan baik daripada pembaca dan memperoleh purata penilaian sebanyak 4.23 bintang di Goodreads. Ramai pembaca memuji cara penulis mengolah isu sensitif seperti ketidaksempurnaan institusi kekeluargaan dan tekanan emosi yang dialami seseorang. Kelebihan buku ini adalah gaya bahasa yang indah dan puitis menjadikan naratif lebih beremosi. Pengolahan tema yang dekat dengan kehidupan nyata, terutama tentang tekanan dalam keluarga. Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti isu yang dikupas secara mendalam tetapi tidak diberikan penyelesaian yang jelas, meninggalkan tanda tanya pada penghujung cerita. Secara keseluruhan, Rumah Tak Mesti Bahagia ialah sebuah buku yang menyentuh perasaan dan memberi perspektif mendalam tentang realiti kekeluargaan. Ia mengajak pembaca memahami bahawa rumah tidak semestinya menjadi tempat paling selamat atau membahagiakan bagi semua orang. Dengan gaya penulisan yang kuat dan mesej yang mendalam, novel ini sesuai untuk pembaca yang digemarkan cerita penuh emosi dan makna. Sampai sini sahaja ulasan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.